Busuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mahal. Oh, derah ya ni. Aku ni semalam tak boleh lena. Dah lah semalam tak lena, 2 jam je lena. Lepas tu main lepas maghrib tu, ngantuk lah Sat. Terlelap Sat. Lepas tu dah sembahyang Isyak apa semua. Duk jegir. Matilah ya Allah ya aku. Kalau tak lena. Ambil buat tidur setengah tu sikit, dia telan. Tak lena juga. Oh, kata pelik macam ni. Lepas tu tak tahu lah aku tidur apa. Mangkit, jam bunyi. Habis lah. Lepas tu lepas subuh, duduk sat gerubuk. Lena balik ni baru mangkit. Habis lingkup. Mangkit pegang sudut Tommy. Dia kalau aku pergi London, overseas, orang pada 2 minggu, jet lag dia akan duduk. Anjelam lah dalam sungai tu berapa hari pun. Macam tu lah juga. Ni kali hari ni kita kena pergi sebulan. Baru balik dia punya jet lag 3-4 hari je. Itu aku punya teori. Dah test dah proven dah. Jadi hari ni kita try tengok. Kalau makan bihun sup, Lena aku balik kepada biasa. Mana kata kita boleh pergi travel lepas kurang pada 2 minggu, balik kita buat makan bihun sup. Kalau Lena malam ni, mana kata nak makan bihun sup. Macam ayam tu. Tak ada masalah, cari masalah. Zainal Ibrahim ni mesti duk perhati. Lama tak angkat makan kat Zainal Ibrahim. Minyak raya tu. Jadi elok lah hari tu. Asal tu. Alhamdulillah. Nak kena order lagi lah Kak Jal pinggan harian tu. Sebelum habis. Kita nak pergi London lagi tak tahu bila. Hari tu pun mengkelan tak jumpa Jal dengan Amy masa aku kat London tu. So dia pergi umrah. Jal dah ini tolong belikan ini di Harrods. Aku banyak rumah nak siap. Kena bubuh semua rumah anda ni. Alhamdulillah. Mau tergelincang lagi. Macam tiba-tiba eccentric. Allah, tak mau terkuih pula dah. Zainal Ibrahim hantar lah. Zainal Ibrahim dah hantar lah. Tadi apa Rabu tak pusat. Mel makan? Dah makan lah. Tak tunggu aku? Sampai esok hantar lah? Dah.
Sibuk lah kata kita, no? Tak ada kena biasa, kena kek. Kami nak buat kek oreh lagi. Oh, sedap lah kata. Sat je habis. Kali telan. Kali telan.